Ramai fikir lagi kerap bersama, lagi tinggi peluang. Tapi, kalau terlalu kerap, setiap hari tanpa kira waktu subur, peluang tu sebenarnya boleh turun. Why? Kenapa hubungan terlalu kerap boleh jadi masalah bila TTC? 1. Sperma tak sempat matang. Bila ejakulasi terlalu kerap, contoh setiap hari, sperma yang dikeluarkan mungkin tak cukup matang atau tak cukup kuat berenang sampai ke telur. 2. Kuantiti dan kualiti turun. Badan lelaki perlukan masa untuk hasilkan sperma berkualiti tinggi. Terlalu kerap, kuantiti mungkin banyak tapi kualiti rendah. 3. Stres fizikal dan mental pasangan. Bila waktu bersama jadi terlalu kerap dan atas tekanan, ia boleh sebabkan stres, ganggu hormon ovulasi isteri juga. Apa cadangan terbaik bila sedang ikhtiar hamil? Setiap 2 ke 3 hari sekali waktu biasa. Bila masuk waktu subur, bersama hari ya dan hari tidak. Contoh, hari ke-12, 14, 16 dari hari pertama period. Fokus pada kualiti sperma dan waktu ovulasi, bukan kuantiti hubungan. Nak bantu sperma lebih kuat dan peluang ovulasi lebih tinggi, Effortitaro bantu reset hormon wanita dan panjangkan tingkap subur. Sesuai untuk isteri yang jarang jumpa suami, bantu gandakan peluang. Amal Effortitaro setiap pagi sebelum sarapan. Untuk TTC yang lebih terancang, tenang dan penuh harapan.